Hai, selamat pagi semua. Hari ini 4 Ogos 2024, hari Ahad. So pagi ni kita nak naik Bukit Denai Tiga Puteri. Kita nak training untuk Gunung Rinjani bulan 9 nanti, iaitu bulan depan. Usually aku dapat parking dekat depan gate nak masuk tu kan, tapi hari ni ramai, so parking dah penuh. Even aku dah try pusing pun tak dapat parking. So terpaksa parking jauh sana, which is dekat dengan first corner daripada masuk sini. Let's go. Alamak, hujan. Ada Ustaz Azlan. Ini anak dia. Ini Cikgu Zahari. Kita punya plan pagi ni separuh jalan je. Tapi actually taklah separuh jalan. Kalau aku tengok balik map tadi, yang aktiviti tadi, aku lagi dalam 300 meter macam tu nak sampai ke puncak. Tapi aku terpaksa patah balik turun sebab hujan semakin lebat. Dia bukan apa, aku risau sebab aku punya bag ni tak waterproof. So aku ada barang-barang yang tak boleh kena air. Tak apalah, next time kita try lagi. Kaki aku sakit lah sebab aku tak pakai stocking. Jadi make it.